jual rojak tadi, yang makcik tak nampak simpanan. Kata kais pagi, makan pagi, duduk sini meniaga rojak. Jadi adakah makcik itu tak boleh ada masa depan? Adakah makcik itu tak boleh nak ada tabungan? Adakah makcik itu tak boleh nak ada orang kata aset emas? Tidak. Mungkin ketika itu makcik itu tidak ada ilmu tentang emas, dan sebelum saya datang untuk memperkenalkan public gold di makcik itu pun tak tahu ada public gold. Makcik itu pun tak tahu yang public gold ini membolehkan kita menabung serendah bajet RM100. Jadi bila dia jumpa dengan saya, cik, di public gold ini ada account get public gold. Makcik boleh menabung dengan serendah RM100. Makcik tak ada komitmen makcik. Bulan ni, hari ni makcik nak menabung sebulan 100 boleh. Besok makcik mungkin perniagaan makcik tutup, makcik tak buka kedai, makcik tak ada 100, makcik tak payah menabung. Bukanlah makcik nak kena bayar setiap bulan. Tidak. Tidak ada komitmen. Makcik ada bajet, makcik nak simpan, makcik simpan. Okey, kemudian duit simpanan bertukar kepada gram emas. Nampak tak? Ada duit 100 tukar jadi gram. Ada 200 tukar jadi gram. Ada 500 tukar jadi gram. Ada 1000 tukar jadi gram. Ada 6500 tukar dapat 10 gram. Nampak tak? So kita tak simpan dah dalam bentuk duit, kita simpan dalam bentuk gram. Bajet simpanan RM100 pun dah boleh, atau 1 bulan 1 gram pun boleh, tak kisah. Dia percuma je. Apps ni percuma, tak ada pembayaran. Okay, jadi bila saya cerita kepada akcik tu excited. Okeylah doktor, kalau 100 akcik ada. Faham tak? Jadi akcik tu rasa excited. Ya Allah doktor, 1 bulan 1 dinar. Akcik nak keluarkan. Akcik keluarkanlah 1 dinar, tuan-puan. Saya tunjukkan cara. Akcik dah ada kat sini 4.6 gram tadi. Akcik nak keluarkan kan? Akcik tekanlah withdraw. Akcik nak dinar ya. Dinar tu bentuk bulat-bulat tu akcik. Tekan dinar. So dinar, akcik dah ada 4.6 gram. So akcik pilihlah. Akcik nak dinar. 1 dinar 4.25. Akcik pilihlah dinar 4.25. So akcik tu pun buatlah macam yang saya suruh. Jadi macam mana akcik nak keluarkan dia? Saya akan tunjukkan cara add to cart. Akcik nampak tak troli tu? Kita macam pergi membeli belah pula kita ni kan. Masuk troli cik. Hari ini 1 dinar ni dekat 3,000. Tapi akcik ni kan tadi dah kumpul. Dia kumpul. Dah ada sampai 4.25 gram. Jadi dia hanya bayar gold premium dengan upah postage saja. Postage, shipping fee RM15. Gold premium adalah upah cetak untuk buat bentuk ni dalam bentuk card. So RM15 campur RM15, RM30. So RM30 dia bayar online banking. Kemudian barang akan dihantar ke rumah dia dengan selamat menggunakan servis Gold in Transit. Okay? Servis yang berinsurans. Okay? Jadi tak ada masalah. Dan yang paling bestnya, jadi akcik tu cakap, doktor, lepas ni akcik tak nak keluarkan. Akcik nak keluarkan lagi banyak-banyak sekaligus. Sebab susah lah nak simpan-simpan ni. Jadi akcik tak nak lah satu keping. Akcik ni tak ingat. Nanti akcik letak kat celah-celah ni. Nanti akcik letak kat dompet. Akcik terlupa. Kadang-kadang akcik balut dekat kain. Akcik terlupa. Jadi akcik tak nak keluarkan dulu. Akcik nak simpan dulu. Ujung tahun akcik nak keluar. Boleh keluarkan sekeping, ataupun dia boleh keluarkan 5 dinar terus, atau boleh keluarkan 10 dinar terus. Jadi tuan-puan, sebenarnya menabung ini bukan kerana siapa yang gaji besar. Tidak ada simpanan, maka saya sarankan simpanlah dalam bentuk emas.